Boleh nampak belah dalam tapi agak luas juga bilik ni. Tu Kau apa? nampak agak luas. Luas tu. Ni bahagian luar dia kot. Kita start shoot dekat sini kot. Okay. Kita dah settle shoot kat sini. Kita bahagian ruang tamu ke dining area. Uish. Bilik dia betul-betul. Bukan bilik dia. Rumah dia betul-betul nampak luas kot. Tu apa pasal ni? Kita Ni apa? shoot. Ni ruang tamu ah? Ni ruang tamu. Kita shoot kat sini dulu. Kita shoot dekat ruang tamu. Kita shoot dekat bahagian master bedroom dia. Tengok master bedroom dia. Betul-betul nampak agak luas. Dan ada toilet kat belah sana. Memanjang Memanjang. Nanti mood kat situ ikut. Kita habis kat sini. Kat sini habis. Kita habis cakap kat sini. Kita habis cakap. Kita toilet tu habis buat. Toilet tu habis tunjuk. Nanti mood ikut Habis master bedroom. Kita pergi bilik kedua dia. Bilik kedua dia pun nampak luas juga. Boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Sizing dia agak cantik. Okay, mood kat situ Kita habis cakap kat sini. Okay. Pastikan lighting nampak cantik Boleh kan? lah. Benda nak post buat konten ni tu. Ui, memanjang tau. First time aku jumpa flat 4 bilik 2 bilik air. Kau lah 4 bilik 2 bilik air. Full renovation. Okay, dining area dia. Kat sini dining area dia. Timur dekat situ okey? Sini view okey lah. Okey, Apik kat sini, apik kat sana. Kat sini. Okey kan. Okay, nanti habis kat sini. Dah habis dining area dia, kita shoot toilet ni sekejap. Beritahu toilet. Tu beritahu apa ni? Bilik ketiga dan keempat. Ni bilik ketiga dia. Sizing dia agak nice juga. Macam bilik ketiga ni habis. Ya. Memang cantik bilik ketiga dia. Bilik keempat. Bilik keempat mahal sikit pun. Boleh nampak Gunung Pulai. Ada view. Ada view kat sini, ada view. Memang cantik Dari sini pun agak besar agak sini. Agak besar agak. Kita dah habis bilik keempat, kita akan last review ni bahagian dapur dia dah siap dengan table top, kabinet, ada view. Ni basuh pinggan boleh line view. Betul lah. Basuh pinggan malah basuh pinggan. Okey, kat sini kita last shoot kat sini. Dah, steady. Steady. Okay, stand by. Let's go.